Subhanallah, risau saya bila scroll media sosial dan sebagainya. Sama ada dalam bentuk AI ke, dalam bentuk reality ke, model dan sebagainya. Ada satu trend, pakai tudung bagus dah, cantik dah, ayu dah, solehah dah nampak. Tapi dadanya tak di cover ataupun terbuka, kita panggil dadanya. Masya Allah. Rakan-rakan sahabat-sahabat wanita, para ibu sekalian, kakak-kakak, adik-adik perempuan, yang Muslim, saya tegur kerana Allah, tutuplah aurat dengan baik. Kita belajar tutup aurat dengan baik, sebab bukan kerana manusia, sebab Allah yang ajar kita. Quran sebut, ulama' dah bincang lama dah, agama lama dah muliakan wanita dengan menutup aurat dengan sempurna, yang antara jelas Allah sebut, tutuplah dada-dada kalian wahai orang-orang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Belajar tutup aurat dengan baik. Ingat ibu-ibu sekalian, para wanita, tutup aurat ni bukan sekadar tak nampak warna kulit, tapi juga menutup tubuh badan, bentuk tubuh. Subhanallah. Dua perkara ni kita pakat jagalah. Yang lelaki menonton video ni, pesan pada isteri kita, anak-anak perempuan kita, mak ayah, mak-mak kita contoh, kakak-kakak kita, kerana Allah. Sebab ini arahan Allah, bukan arahan makhluk manusia tak. Aurat kita, para wanita sekalian, kita semua, lelaki pun ada aurat dia. Semua apa yang kita ada ni milik Allah. Allah bagi pinjam, Allah yang bagi kita cantik. Kita jagalah elok-elok, tanda syukur pada Allah, kan? Kita jaga elok-elok. Risau saya tengok ada setengah tu masa, maaf saya sebut, masa badan tengah besar, belum diet contoh, pakaian dia sopan je, dada tutup, tak nampak bentuk badan. Mungkin sebab rasa segan kan, sebab badan kita tak cantik. Tapi selepas dah hilang 20 kilo, 30 kilo, 15 kilo, dah ada bentuk badan yang baik, tiba-tiba jadi seksi pula dah. Tiba-tiba tunjuk bentuk badan pula dah. Posing nampak pinggul, nampak dada bentuknya. Subhanallah. Allah dah bagi nikmat kurus, Allah dah bagi nikmat lebih sihat, lebih cantik. Tutuplah lebih baik. Itulah tanda syukur pada Allah. Kita nak tunjuk kat siapa? Allah sedang tengok kita buat apa dengan nikmat dia, wahai wanita sekalian. Saya ulang banyak kali, kalian adalah fitnah dunia. Kenapa fitnah? Sebab cantik. Setiap segi cantik. Allah buat memang macam tu. Maha rahmatnya Allah kepada wanita. Jangan rendahkan kemuliaan ni. Agama datang, Rasulullah SAW datang, betulkan trend masyarakat Arab jahiliah yang pernah letak wanita dekat tapak kaki, seolah tak ada nilai langsung. Quran datang, wahyu datang, Islam datang, angkat wanita. Antaranya jaga maruah wanita dengan menutup aurat dengan baik. Subhanallah. Saya doakan semua wanita yang menonton video ni diberi hidayah oleh Allah, kekuatan untuk terus belajar agama. Sebab pakaian tutup aurat sempurna, pakai tudung labuh ke semua ni, bukan pakaian ustazah, tapi pakaian bakal ahli syurganya Allah. Syurga bukan milik ustaz ustazah, syurga milik orang yang baik dan dengar kata Allah. Kita berjuang sama-sama.